Selamat datang semua ke sesi perkongsian kita hari ini. Hari ini, kita nak fokus pada satu sistem yang mungkin anda pernah dengar atau mungkin guna, tapi tak perasan sangat kalau ada urusan bisnes dengan kerajaan. Kita akan dalami sistem e-perolehan Malaysia. Dah masuk 25 tahun dah usia dia. Sumber kita, satu artikel yang kupas perjalanan dan impak sistem ni. Jadi, apa kita nak capai hari ini? Kita nak faham kenapa sistem digital ni penting sangat untuk pengurusan dana awam kat Malaysia. Pencapaian utama dia dan macam mana dia berubah ikut zaman. Satu aspek penting dalam Belanjawan 2024 Malaysia ni, fokus kita peruntukan untuk perolehan kerajaan, bekalan dan perkhidmatan. Bahan yang kita ada ni nampaknya memang tumpu kat situ. Okey, mari kita terus ke angkanya. Sumber yang kita rujuk ni sebut 29.5 bilion untuk tujuan ni. Itu jumlah yang agak besar tu kan. Apa konteksnya kalau kita tengok gambaran besar belanjawan? Ya, betul. 29.5 bilion tu memang satu angka yang signifikan. Dan apa yang menarik, analisis dalam bahan ni tunjukkan ia bersamaan dengan 9.7%. 9.7%? Ya, 9.7% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus kerajaan untuk 2024. Betul tu, banyak sangat. Dan penting kita faham, perolehan awam ni, dia bukan macam kerja admin biasa je. Ia sebenarnya satu komponen strategik untuk pembangunan negara kita. Sistem macam e-perolehan ni, dia dilancarkan tahun 2000 kan, sebagai kiranya aplikasi perdana kerajaan MSC masa tu. Tujuannya memang nak bagi proses ni jadi lebih cekap, telus dan ada accountability. Apa yang menarik pasal dia dari awal, dia digitalkan keseluruhan proses tu, bukan sebahagian je. Maksudnya, dari A sampai Z lah. Dari daftar pembekal, sebut harga, pesanan, sampailah ke bayaran. Semua dalam satu sistem. Sebab itulah, dia dapat pengiktirafan global. Bank Dunia pun iktiraf e-perolehan ni sebagai sistem e-perolehan kerajaan pertama di dunia tahu. Yang jalan sekaligus satu negara. Wow, pertama di dunia. Itu pencapaian besar tu masa tu. Memang besar. Satu penanda aras penting. Okey, jadi dah 25 tahun berlalu. Penggunaannya macam mana sekarang? Mesti dah meluas kan? Statistik dalam sumber kita tu nampak macam mengagumkan juga. Lebih 3,900 pusat tanggungjawab kerajaan guna. 145,000 pengguna dalam kalangan kaki tangan kerajaan sendiri. Dan pembekal, lebih 180,000 yang berdaftar. Skala dia memang besar. Skalanya besar dan impak dia pun terbukti. Ada kajuan tahun 2021 tu kan, dia sahkan sistem ni bukan setakat cepatkan proses je, tapi dia kuatkan lagi tadbir urus yang beretika. Contohnya, masa nak urus satu-satu perolehan, tu jadi pendek. Lagi cepatlah kiranya. Ya, lagi cepat. Daftar pembekal pun senang. Bayaran pun lagi pantas. Malah yang menarik masa pandemik COVID-19 tu kan, sistem ni steady je, jalan macam biasa. Tahan lasak lah kiranya. Mesti ada cabaran juga kan dalam 25 tahun tu? Takkan semua lancar je? Artikel ada sebut tak? Mesti ada. Mana-mana sistem besar macam ni, lumrahlah ada cabaran. Mula-mula dulu, isunya lebih kepada teknikal. Macam mana nak integrate dengan sistem lama. Infrastruktur ICT masa tu mungkin belum cukup kuat kat semua tempat. Kos permulaan mesti tinggi juga kan? Betul, kos tinggi. Lepas tu ada juga keraguan pengguna. Biasalah benda baru kan? Orang ragu-ragu pasal transaksi digital ni selamat ke tak. Tapi kerajaan, terutamanya Kementerian Kewangan memang proaktif lah. Diorang atasi halangan ni. Salah satunya dengan latihan besar-besaran. Lebih 300,000 pengguna kerajaan, 250,000 pembekal dah dilatih guna sistem ni. Ramai tu yang dilatih. Jadi, kalau kita tengok balik, e-perolehan ni bukan setakat sistem beli barang je lah ya? Jauh lagi besar dari itu. Dia macam pemangkin transformasi digital dalam kerajaan. Lepas tu dia buka peluang lagi banyak untuk PKS, syarikat kecil dan sederhana, untuk masuk tender kerajaan. Lebih adil, lebih telus. Oh, itu bagus untuk ekonomi kita. Kan? Dan jangan lupa pembangunan modal insan. Artikel tu sebut lebih 500 pakar IT tempatan terlibat bangunkan sistem ni. Anak tempatan punya kepakaran. Sekarang ni pula dia jadi macam contoh. Negara lain macam Vietnam, Arab Saudi, Kazakhstan pun rujuk sistem kita ni. Wah, bangga juga dengar tu. Okey, dah 25 tahun.
Lepas ni apa pula? Ada plan baru ke untuk perolehan? Nampaknya fokus dia memang inovasi berterusan. Tak boleh statik lah kan. Perancangan masa depan ada sebut nak masukkan teknologi baru macam AI, kecerdasan buatan. AI dalam perolehan. Macam mana tu? Tujuannya nak tingkatkan lagi kecekapan, mungkin untuk analisis data perolehan yang lebih mendalam dan pastinya ketelusan, selari dengan matlamat Malaysia Madani. Menarik tu. Nampak macam sistem ni akan terus berkembang. InsyaAllah. Kena ikut peredaran zaman. Jadi kalau kita kaitkan dengan gambaran besar sikit kan, kejayaan perolehan 25 tahun ni, dia cerminkan sikit sebanyak perjalanan digital Malaysia lah. Satu contoh macam mana pendigitalan boleh ubah cara kerajaan kerja, tapi dalam masa sama, bagi kesan pada bisnes, pada pembangunan bakat IT tempatan. Betul tu. Banyak lapis kesannya. Okey, sebelum kita tutup, ni ada satu benda untuk anda fikirkan. Kita dah nampak kan impak perolehan ni selama suku abad. Macam mana dia bentuk cara kerajaan belanja duit, buka peluang bisnes. Sekarang, dengan plan nak bawa masuk teknologi macam AI ni, agaknya macam mana ia boleh ubah cara anda sendiri berinteraksi dengan sistem kerajaan nanti. Atau mungkin bentuk landscape ekonomi digital kita dengan cara yang kita belum nampak lagi. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.